Assalamualaikum kepada semua. Bersama dengan saya lagi di rancangan channel YouTube Ikwan. Assalamualaikum semua. Selamat berbuka puasa. So hari ni menunya adalah ikan masak asam. Mak saya masak. Sekarang ni saya nak buka puasa di Petronas, tempat yang sama. Tapi menu lain-lain. Okey. Jadi saya akan tunjukkan menu dia. Sekejap. Menu hari ni ikan masak asam. Ikan masak asam, masakan mak saya yang paling sedap di bulan Ramadan ni. Memang sedap betul lah, mak saya masak perfect. So ini dia masakan dia. Masakan ikan masak asam. Yang paling sedap lah. Dia masak ikan masak asam. Ini dia. Dan hari ni hari dia, itu air asam buah kan. Air ni adalah air sirap mando. Sirap mando. Ikan masak asam. Dan ni lah di sana macam biasa, kereta banyak di Petronas. Kat situ ada kedai burger. Kat ujung tu, kat depan tu ada pam minyak 10 dan 9. Dan depan sekali tu tepi jalan tu adalah kedai makan juga. Tapi tutup hari ni. Hari ni hari Minggu kan, ramai orang. Kedai burger tu nampak sedap kan. Siapa yang nak pergi makan situ. Okey. Sekarang ni dah rancangan YouTube channel Ikwan ni dah sampai hujungnya. Okey. Jumpa saya lagi di channel YouTube yang akan datang, yang akan menu yang berlainan. So InsyaAllah kalau saya ada masa, saya akan buat menu lain pula. Okay. Dan saya akan bercuti nanti. Saya pergi jalan kan, nanti saya tunjukkan tempat bercuti. Okay. Assalamualaikum. Selamat berbuka semua. Dan jangan lupa subscribe, like video ni, dan follow channel YouTube Ikwan. Okay. Assalamualaikum.